Selamat datang ke Majlis Perasmian Penutup Malaysia Paralympics 2025 Peringkat Akhir Kebangsaan. Padi pulut beras gantang, intan setahil emas kati. Dari jauh tuan-tuan datang, rakyat Melaka sentiasa menanti. Penganjuran Malaysia Paralympic 2025 peringkat akhir kebangsaan ini telah dilaksanakan selepas persaingan di peringkat Zon Utara, Zon Tengah, Zon Timur, Zon Selatan, Zon Sabah dan Sarawak. Peringkat akhir kebangsaan yang bermula pada 9 dan 10 November 2025 berjaya menghimpunkan lebih 30,000 peserta dari seluruh negara dan luar negara, menjadikannya pertandingan teknologi dan inovasi terbesar peringkat kebangsaan. Mesti komited untuk memastikan generasi muda negara bersedia menghadapi masa depan yang dipacu teknologi baru termasuk robotik otonomi dan teknologi kecerdasan buatan AI. Ini bukan sekadar sebuah pertandingan, ianya merupakan platform yang penting menghimpunkan bakat dan potensi generasi muda untuk mencipta dan persembahkan idea-idea inovatif melalui pembudayaan khususnya di kalangan pelajar yang mampu mencorakkan wajah Malaysia ke arah yang lebih mampan dan berdaya saing. Today we are truly privileged to witness the participation of international contestants from Cambodia, China, Indonesia and Thailand, making Malaysia Paralympics 2025 as prestigious event on the international stage. Saya ingin menyeru agar kita semua dapat terus menyokong usaha MOSTI dalam mengarus perdanakan STI sebagai pemangkin ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui penganjuran Malaysia Paralympic 2025. Penyertaan Malaysia Paralympic 2025 telah merekodkan 1.8 juta penyertaan. Saya dengan ini merasmikan Majlis Perasmian Penutup Paralympic 2025 Peringkat Akhir Kebangsaan